So kalau I pakai lepas ni boleh nampak macam Lee Min Ho lah. So jadi putih. Maybe more than that. Maybe more than that. More than that macam mana tu? Lebih handsome lah. Yang macam sampai macam mana? Sampai tak terkata. Tak terkata? Jadi Lee Min Ho. Apa? Lee. Sai Min Ho. Ya, Sai Min Ho. Sai Min Ho. Dia perlu kekalkan identiti. Dia tak ada pun paksa I pakai? Ni baru je tadi paksa. Oh, sebab I tak penting lah kan? Tak lah. Orang lain semua kena pakai. I tak perlu. Ish. Ini. Ay, sabar je. Sabar. Yalah, patutlah muka macam budak umur 18 tahun. Ya, 18. Kena kata 18, tak boleh kata minor yang jadi isu pula. 20 Okay, 20. Wow. Okay, 20. 10 tahun tu muda, ya Allah. Which is true tu. Saya rasa fans pun setuju kan yang Bella nampak muda. Dia tak nampak 30 tahun. Baby face. Semasa tengah live, Syed Saddiq bergurau nak mula pakai skincare supaya nampak macam pelakon Korea popular Lee Min Ho. Tapi yang mencuri perhatian adalah reaksi Bella Astila yang terus balas dengan selamba. Tapi bagi saya, YB lagi handsome dari Lee Min Ho. Suasana terus jadi sweet dan ramai netizen dalam live tak dapat sembunyikan keterujaan. Ada yang kata Bella dah jatuh hati, ada juga yang gelar mereka berdua ni. #Korean couple versi Malaysia. Kau di BBC 2 minggu yang lepas berkenaan skincare rutin dan satu persamaan yang dibuktikan dengan sains dan data adalah tidak kira apa pun skincare rutin kamu, perkara paling asas yang perlu diguna pakai adalah sunscreen ataupun sunblock. Sebab kita nak cantik semua yang penting, tetapi jangan sampai kita ada kanser kulit. Betul. Setuju. Nak di negara seperti Malaysia di mana panas dia, ya amat, ya Allah. Sebab tu lah cakap tadi, pemilihan produk sangatlah penting. Jangan fikir ikut dengan trend. And Bella rasa kenapa Bella nak mempromosikan CosRX sebab selamat digunakan. Bella sendiri sebagai pengguna memang sarankan korang try dulu CosRX. Tapi Bella dah nampak komen tadi, memang sebenarnya ramai yang dah gunakan CosRX and I'm happy. Macam Bella sendiri, Bella memang guna Alpha Arbutin and memang kadang-kadang Bella pass dekat makeup artist untuk pakai yang ni lah for my skin. Jadi untuk masalah kulit korang sebenarnya kita ada banyak dekat depan ni yang mungkin nanti Bella akan minta Nick explain lebih lanjut sebab Bella nak detail sampai ke ingredient tu tak lah. Cuma yang Bella gunakan macam Bella share tadi, this mask, Bella suka sangat ni. Bella saya paksa semua orang pakai, my mom, my sister. Sebab dia rasa sejuk. Lepas tu betul-betul bila buka tu glowing. You tak ada pun paksa saya pakai? Ni baru je tadi paksa. Oh, sebab tak penting lah kan? Tak lah. Orang lain semua kena pakai, saya tak perlu. Ish, ini. Ay, sabar je. Sabar. Okay, sebenarnya tapi I think the one yang betul-betul jaga kesihatan kulit is you lah. Sebab tu memang I tengok you memang you luangkan banyak masa untuk pakai produk CosRX setiap pagi, setiap malam. Betul. Lepas tu yalah, patutlah muka macam budak umur 18 tahun. Ya, 18. Kena kata 18, tak boleh kata minor yang jadi isu pula. 20 Okay, 20. Wow. Okay, 20. 10 tahun tu muda, ya Allah. Which is true tu. Saya rasa fans pun setuju kan yang Bella nampak muda. Dia tak nampak 30 tahun. Baby face. Okay, tak ada duit dah nak bagi. Okay, so korang ada masalah apa? Bella tak boleh nak cakap korang kena pakai ni, pakai tu. Korang rasa kalau korang kulit kering, sebenarnya Bella pun kulit kering. Sebab tu lah Bella nak pakai ni setiap malam. So that bila kulit kita glowing, senang tau. Kita tinggal buat kening, lepas tu pakai lipstick dah. Bella suka kalau ada kulit glowing. Tak payah nak pakai concealer, nak pakai corrector untuk betulkan warna kulit. Sebab tu Alpha Arbutin akan bantu. Mana-mana orang kata skin tone yang macam korang tak sekata. Uneven skin tone tu bolehlah try. Okay? Ada yang tanya kalau jerawat boleh tak pakai sunscreen? Saya tahu boleh lah, tapi kita tanya Duta Bella Astila. Boleh je. Boleh je. Yang penting sebenarnya itu macam saya cakap tadi, kita kan keluar, ada yang mungkin suka bersukan, yang akan terderang matahari. Macam Bella pula, Bella berlakon. Kadang-kadang kita berlakon outdoor. Tak kisahlah berlakon ke kempen ke, semua kita buat outdoor. Matahari tu, ya Allah, kita pula terpacap diri kat situ. And pentinglah sunscreen. Dulu pernah ingat tak penting, dia punya penting. Okay? So untuk harga-harga semua, Bella dah sediakan dekat beg kuning, korang boleh tengok. And mana yang korang perlukan, korang boleh
bolehlah cuba dulu. Okay? Orang kata, YB tahu tak Mama call kat Era tadi? Saya tak tahu ya. Dia tak tahu. My mum rasa saya mewarisi kenakalan daripada ibu saya. Tapi tak apalah, ni namanya revenge lah. Dulu sebelum ni Bella cuba nak scam saya. Yang tidak berjaya. Dalam tempoh masa 3 saat saya dapat detect. Kali ni Bella pula kena scam dengan my mum. Dia nak guna phone. Macam mana perasaan kena scam? Ya Allah, macam terkejut. Literally macam sebab dia kata mula-mula Cikgu Sherry. Macam okay, terima kasih Cikgu Sherry. Daripada Cikgu Sharifah jadi Sherry. Ni je nak jadi orang putih pula. Sedar sikit nama Sharifah Mani. Semua orang gelak, ya Allah. But terkejut lah. I teka baju warna betul tau. Ya, betul pun. Wow. Dia senang. Mas Ade Gavina, my composer, teka putih. Lepas tu Syasha teka hijau, Haziq teka biru, Bella teka hitam. Dia 50% success rate sebab kau pakai hitam atau putih. Pernah je pakai hijau pun. Betul. Itu kalau baju Melayu lah. Untuk pigmentation. Alpha putih. Macam mana cakap tadi. Sebab apa korang pigmentation? Sebab sebenarnya Bella tahu sebelum ni. Sebab ada my family juga yang beli produk yang menjanjikan kulit boleh putih dalam masa 2 hari, 3 hari kan. Itu janganlah percaya, ya Allah. Memang dia jadi tau. Tapi selepas tu, dia dah macam life contract. Korang punya kulit tu rosak. Life contract? That's true. Sama macam kita jaga kesihatan, jagalah kulit juga. Betul. Nak sambung. So kalau I pakai lepas ni, boleh nampak macam Lee Min Ho lah. So jadi putih. Maybe more than that. Maybe more than that. More than that macam mana tu? Lebih handsome lah. Yang macam sampai macam mana? Sampai tak terkata. Tak terkata? Jadi Lee Min Ho. Apa? Lee. Sai Min Ho. Ya, Sai Min Ho. Dia perlu kekalkan identiti. Okay, tak biar Lee Min Ho ni. So, bila nak korang ni janganlah. Yang lain. Bila kenapa? Apa soalan? Tak, nak cakap pasal tu, pantun ni. I akan baca Allah banyaknya. Bila tak siapa. Ada juga tap screen. Tap Mantap screen. lah korang. Itu adalah ayat favourite saya lepas ni. Selamat ya. Thank you. Janganlah. Kenapa? Pregnant tak boleh. Okay. Kita tak sarankan lah. Okay. Okay. Ni moisturizer yang mungkin korang memang perlukan. Bella pun sebenarnya campur serum and moisturizer untuk sebelum makeup. Ini kalau orang yang ada dry skin, extra dry skin, kering. You tak adalah extra kan? Tapi ada orang yang dia orang ada extra dry skin. Ni, dah tunjuk lagi. Saya macam masalah lebih kepada berminyak, bukan dry skin. Saya terbalik. Sebab saya banyak. Betul lah. Dia dedahkan kepada cahaya matahari. Dia berminyak. So kalau minyak apa solusi je. Ya. Cikgu Bella tolong ajar saya. Macam mana? Kalau muka berminyak apa pula solusinya? Okay, sekarang kita nak explain pasal yang untuk kulit kering dulu boleh? Pasal baru boleh ke you. Baik bos. Okay, yang ni selama 200 jam pengguna hydration. Sebab sebenarnya kenapa korang perlukan moisturizer macam Bella sendiri, macam Bella cakap tadi lah, kadang-kadang Bella ni dah kurang minum air. Lepas tu itu saya boleh sahkan. Terjang matahari jadi kulit kering. Air botol Bella lagi kecil daripada ni. Itu je lah nak cakap. Okay, teruskan cikgu. Lepas tu dia ada cinnamide. Lepas tu korang sebenarnya memang perlukan moisturizer. Ini yang penting-penting. Bella tunjuk serum, moisturizer. Macam Bella sendiri, kulit bila sebelum makeup tu, sebab makeup setiap hari kan. So nakkan sentiasa kulit ni lembap. So Bella perlukan serum and moisturizer. Wow. So kalau korang pun ada masalah yang sama, Bella rasa perempuan mesti macam kita sama je sebenarnya. Kan? Dan Bella percaya korang akan makeup setiap hari. So jangan lupa untuk cuci muka. And penggunaan dua ni sebelum makeup pun penting. Dia macam skin prep. Macam tu. Skin prep. Betul. Wow. So tadi nak control minyak kan untuk YB. Boleh suggest yang cleanser, toner untuk control asal serum and so forth. Yang ni untuk
untuk you. Oh, ni nampak memang sesuai for me. Yang besar sikit. Betul. Okay, lama. Dia ada AHA, BHA yang boleh control minyak. Pores. Ada pores tak? Ada. Okay. And accessible. Jadi ini best seller set. Toner dia senang sangat. Sebab dia just terus spray kan? Pakai cotton pad. Oh, cotton pad. Ada tak cotton Dia pad? boleh exfoliate sekali. Kalau nak spray muka tu tak boleh? Tak boleh lah. Sebab dia Better? exfoliate. Better. So you dapat rasa dia punya. Cotton pad tu dia boleh tarik sawo kulit mati. No. Janganlah. Okay, so you kena cubalah. Okay, Bella akan pastikan lepas habis Bella nak dia guna, Bella akan bagi set ni. You try, okay? Sebab I tak boleh lah bantu you. You buat, tapi you kena buat. Tapi one thing about him, Kalau dia tak akan nak buat? Kalau tak nak buat? Kalau tak nak buat, you lah rugi. I nak yang terbaik untuk you. Oh, okay. Baiklah. Okay. Baiklah. Saya akan memberikan review kepada Duta Cosrx. Okay. So, ada lagi ke soalan-soalan? Nanti boleh bantu. InsyaAllah. Low pH betul. Janganlah. Aduh. Okay, apa lagi kau nak tanya? Bantu tu janganlah. Ni kita tengah cakap pasal Cosrx punya skincare products. Tapi Bella bukan dah janji nak buat konsert lah untuk fans. Kita nak buat giveaway yang kedua. Okay. Siapa nak giveaway, Bella hanya perlukan korang untuk komen. We love Cosrx and Bella. Cepat, Bella nak tengok. Ramai tak yang sayang Bella? So macam mana nak dapat giveaway tu? Tak ada tekan. Tekan je. Yalah, tapi tak ada pun butang tekan tu. Kita dah Belum letak, tengok. Belum letak. Jangan sembang, letak dulu. 1, 2. Selagi saya tak nampak. 1, 2, Okay, dah. 3. Okay dah. Ada. jangan lupa So, kat atas sebelah kiri. We love Cosrx and Bella. Okay. Bella nak tengok ramai tak sayang Cosrx and sayang Bella? Oh ya ke? Satu kotak ada 3 keping. Kita nak bagi 5 kotak ni. Siapa yang dapat? Cepat. Join ramai-ramai. Join ramai-ramai, So okay? saya nak komen macam mana? Tekan je. Tekan guna akaun Bella sendiri boleh ke? Nanti I bagi you juga, okay? Tak perlu komen. You auto winner. Betul. Menang tanpa bertanding. Amboi. Tak adil tu. Tak adil tu. Okay. We love Cosrx and Bella. Thank you. Bestnya bila tengok orang komen banyak-banyak macam tu. Woo, thank you. Terima Ramai kasih. betul tap screen. Dah 2.3 million likes lah. Wow. Semua tap screen. Wow. Lah. Tiki. Semua rajin tap screen. Bella rasa macam kenal Tiki ni lama sangat. Dia macam tahu semua benda. Glowing for me. Dia instant glow. Macam cakap tadi, dia instant. Lepas tu firming. Tahu tak muka kita ni, bila kita ni, selalu stress kan, sedih-sedih. Nanti muka ni macam londe-londe. Macam tu. Macam mana? Londi. Macam mana? I thought ondi. Demo sini sikit. Tadi dah. Tak nak ulang balik. So muka dia cekendor kan. Jadi kita pakai dia firming. Dia menegangkan macam tu. Nampaklah muda macam YB Sadik. Amboi. Boleh ambil cermin tak? Nah. Tunjuk cermin kat Bella sikit. Tak, tunjuk kat you lah. Siapa yang beli set malam ni dapat cermin. Siapa yang beli set malam ni korang dapat cermin ni? Bella dah ada dah. Malam ni je Bella bagi. Cermin apa tu? Cermin. Ini Boy. Ni apa? Dengan kom. Oh, kom. You Wow. letak kat poket ni. Beli set dalam pad kuning sahaja dapat. Teddy bear. Cute kan? So cute. So korang kalau beli set dapat ni. Yes. So small. Tak dalam bag. So small macam Bella. Tak boleh muat dalam bag tak letak you. 2 minit lagi join giveaway. 2 minit je lagi korang. Giveaway ni untuk korang. Okay, Saya dah tekan. You have menang tak? okay, mana boleh join? Dah lebih. Wow. 2,400 orang yang tekan. Komen. We love Cosrx Bella. Uish, ramai pertandingan ni saya. Macam ramai sangat orang love Bella ni. Wow. 2,800. Betul. Ramai nak menang ni. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.